Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke Tunnel Biz Studio. Tutorial kali ini kita akan belajar membuat komik dengan comicstudio.com. Okay? Comicstudio.com aplikasi web yang membolehkan anda membuat komik dalam masa yang lebih cepat, mudah dan dengan bantuan AI. Okay? Anda hanya perlu melayari comicstudio.com. Kemudian anda akan dipaparkan dengan sistem Comic Studio. Okay. Sebelum anda boleh menggunakan, anda perlu register dululah. Okay, setelah anda register, anda boleh masuk dalam sistem comic.com. Okay, ini adalah main page dia. Okay, antara muka utama dia, di mana anda boleh buat komik, anda boleh buat storyboard. Okay, kalau anda ni storyboard artist, anda boleh buat storyboard lah. Tak kira sama ada untuk movie atau untuk animasi. Okay, anda boleh buat storyboard ataupun mungkin untuk YouTube, script dan sebagainya. Okay, kita ada image editor. Okay, anda boleh upload image dan manipulate image dengan AI generate. Okay, ini adalah library yang anda telah generate. Dan untuk script writer, kita ada juga script writer punya function lah. Tapi untuk tutorial kali ini, kita fokus kepada macam mana nak buat komik sendiri dengan comicstudio.com dengan bantuan AI. Ok, ini adalah contoh projek yang kami sedang buat menggunakan comicstudio.com. Ok, so kita akan teruskan sambung daripada komik yang ada. Ok, anda boleh mencipta komik baru dengan klik butang add comic lah. So anda boleh cipta apa-apa komik yang anda nak, nama ikut anda punya komik apa. Kemudian anda setelah dicipta komik ni, anda boleh masuk episod. Okay, untuk komik ni kita boleh buat banyak episod. So buat masa sekarang kita dalam proses nak buat episod 1. So hanya ada episod 1 je. Akan datang, kalau kita nak buat episod 2, kita boleh buat episod 2 dengan bagi nama, ataupun just start episod 2 je, bagi nama episod 2, ataupun apa-apa ni lah. Okay, isi maklumat ni dan create episod baru. Okay, bahasa Melayu. Ni kalau anda nak letak ubah footer page, nak letak dalam bawah footer lah. Okay, save, kita boleh kemudian setting. So kita adalah episod 1, episod 2. Okay, untuk episod 2 kita akan buat episod 2 pula. Untuk tutorial ini saya tunjukkan lah untuk episod 2 lah. Saya tak tunjuk yang episod 1 tu sedang ni buat. So kita buat episod 2. Tapi sebelum kita buat episod, kita kena sediakan dulu dia punya portfolio dia. Okay, mungkin anda tahu apa itu portfolio, sebab kalau anda dalam bidang animasi ni, anda perlu sediakan animasi ataupun karakter builder, anda perlukan sediakan portfolio. So portfolio itu akan digunakan untuk generate action watak tu lah. Okay, atas ni ada portfolio untuk watak. Okay, design dia macam ni. Design dia dalam bentuk macam ni lah. Dia ada design untuk portfolio yang biasa anda buat. Okay, location dia dan sebagainya. So anda boleh buat portfolio anda sendiri ataupun dengan gunakan AI generator. Tapi yang saya perlu ingatkan lah, AI generator ni adalah AI. So AI ni copyright dia anda tak tahu siapa yang punya. So nasihat saya, kalau nak buat karakter, sebaiknya anda menggunakan design sendiri, dan daripada design tu anda ambil, masukkan dalam sistem, dan dia akan cipta portfolio anda menggunakan karakter sendiri. So sistem akan beritahu awal lah, kami tak pihak Tunnel Biz tak akan bertanggungjawab atas isu copyright. Dari kalau jika anda menggunakan
sistem ni, sama ada anda gunakan gambar daripada AI ataupun gambar daripada anda ambil daripada mana. So sebaiknya anda cipta karakter sendiri, buat karakter sendiri dan anda masukkan di sini lah. Okay, so saya buat karakter baru lah, sebab banyak karakter. Saya cari contoh lah karakter yang mungkin boleh kita buat dengan menggunakan gambar sendiri. Okay, contohnya lah yang saya nak buat satu karakter sebagai driver bus. Okay, so kita letak tinggi karakter ni supaya nanti bila kita buat animation, kita buat komik, karakter tu konsisten tinggi dia. Dia tak adalah kejap dia tinggi, kejap dia besar, dia panjang, kejap dia karakter A dan karakter B, macam mana yang kadang karakter A lebih tinggi dari B kan. So kita tak nak itu. So kita sediakan ruang karakternya supaya AI nanti dia boleh baca karakter tu tinggi berapa. Okay, khususnya sebenarnya saya pilih image untuk rujukan. Okay, kita pilih image saya yang ni, dan setelah itu kita boleh analisis dan kita boleh generate karakter. Okay, ini adalah yang di-generate oleh AI lah, tapi anda boleh juga upload profile anda sendiri dengan cara macam tadi. Anda kena buat dia punya position tu supaya bila anda nak berbentukkan gambar tu nanti dia akan ikut tanpa anda perlu mengubah ataupun membuat membuatnya berulang kali. So anda hanya perlu lukis ataupun ambil gambar reference, ataupun anda terus upload sendiri tanpa perlu guna AI. Kalau upload sendiri anda terus save karakter, so dia akan save karakter lah. So ini generate AI ni daripada gambar saya tadi. So dia telah generate satu AI image, okay, berdasarkan gambar yang saya upload, gambar diri saya. So itu adalah gambar animasi yang gambar anime yang telah dicipta lah. Okay, kenapa? Okay, gambar ni, anime ni bergantung kepada mungkin anda nak tahulah apa style komik yang anda nak buat. So sini ada style dia lah. So anda boleh pilih mana-mana style yang anda suka, gaya lukisan dan sebagainya. So daripada gambar anda tu dia akan ikut style ni. Kalau ambil yang kartun, dia akan jadi kartun. Kalau anime dia jadi bentuk anime. Manga dia akan ikut manga lah. Tapi yang ni macam saya pilih, lebih prefer untuk pakai Josie punya design, style Josie macam ni. So nampak itulah karakter dia akan nampak beginilah yang dicipta oleh AI. Kalau anda macam karakter macam karakter Hakim ni, contoh ni, karakter ni memang dah kami buat dari awal dalam bentuk 3D, tapi kami ubah karakter tu dalam bentuk Josie dengan menggunakan AI. So dia mengubah desainnya tapi bentuk rupa sama juga seperti Super Tuah. Super Tuah ni adalah salah satu karakter dalam komik dan juga animasi yang tak jadi kami buat. So kami jadikan komik. So desainnya sama, cuma kita ubah dalam style yang beza lah. Kita tak nak bentuk 3D lah, kita buat dalam bentuk 3D tapi kita convert dalam bentuk komik style. Seterusnya, selepas anda dah upload, dah buat komik, dah buat karakter, karakter banyak-banyak karakter yang akan anda gunakan semasa buat komik tadi. So anda kena perlu buat environment pula lah.
So environment ni anda boleh sama ada ambil sendiri environment yang anda buat, ambil gambar, ataupun anda boleh minta create dia ni lah apa, AI bot kan. So dalam komik kami ni tak semua guna AI. Kami ada material sendiri, so kami gunakan dan kami buat bentuk profile macam ni lah. 3 profile apa tu, environment. So kalau anda create environment AI pun dia akan create macam ni juga pattern dia. Okay, pandangan sisi, pandangan atas, pandangan kanan, hadapan. So environment anda tu nanti konsisten. Tujuan dia adalah environment konsisten. Bila anda kata berada di rumah, so rumah dia sentiasa rumah sama lah, rumah hakim kan, rumah hakim. Mana bila lepas tu anda create scene lain ataupun panel lain, still menggunakan dia punya dalam kawasan yang anda nak. Dan ni style lah. Saya ni awal-awal anda kena pilih dulu. Lepas pilih style, baru anda boleh buat environment dan juga karakter. Okay, setelah tu kita boleh pergi kepada kita akan view, dan kita ada sini kita bahagian page lah. Satu, anda nak buat komik anda berapa muka surat, muka surat lah maksudnya. So dan bila dah siap ni, nanti anda boleh terus download ke PDF ke semua muka surat tu. Sama ada anda boleh edit dengan Canva kita, Canva Studio, ataupun anda boleh download PDF dan edit dalam software lain lah, macam Illustrator, Photoshop dan sebagainya. Dalam membuat page, dia ada 2 cara. Satu caranya, kalau anda seorang pelukis komik ataupun anda memang nak gunakan design anda sendiri tanpa bantuan AI, anda boleh terus ke Canva punya studio. So anda perlu pergi ke Canva studio, dan anda hanya perlu upload saja gambar design atau lukisan anda, dan secara auto dia akan ikut. Anda boleh edit kat sini. Ini adalah satu cara lah menggunakan studio ni tanpa menggunakan AI. Mana anda boleh guna design sendiri, ataupun anda mungkin ada serta tempat anda rasa tak jadilah AI ni, ataupun AI ni tak betul, so anda boleh upload sendiri design anda. Dan satu cara lagi yang lagi cepat dan mudah, anda menggunakan AI. So ini adalah AI untuk halaman. So macam sekarang ni ada 8 panel. Satu page tu ada 8 panel. So panel ni anda boleh tambah sebenarnya. Boleh tambah. Anda boleh tambah, boleh delete. Boleh tambah 8 panel. Maksimum 8 panel So anda boleh create AI punya page lah, ataupun kita boleh buat page dengan menggunakan AI juga. So tadi saya dah tunjukkan cara manual untuk upload gambar sendiri, dan ini adalah menggunakan AI untuk macam mana. So macam tadi kita dah buat macam guna gambar saya sendiri untuk jadikan seorang driver bus. So ini adalah gambar AI yang dibentuk, dan gambar saya sendiri memang gambar saya. So kita untuk gambar, kemudian kita ambil environment dia, kita ambil kawasan kawasan ada kenderaan. Inilah Jalan Kelapa Sawit. Seterusnya dialog. Untuk dialog kita boleh masukkan dialog juga. Kita masukkan dialog, kita pilih driver bus. So bubble type kita pilih sama ada nak pilih normal, box, round, ikut apa cara kita nak ni lah. Kita nak ekspresikan karakter tu punya percakapan. Seterusnya extra informasi ni kalau dia akan dalam kotak tu kan.
Dan style ini adalah untuk comic style ni tak boleh ubah lah, kita dapat first time tadi. Kita mungkin boleh pilih angle kamera, dan special effect. Kita boleh buat benda tu ada kat mana. Contohnya sekarang ni efek dia kita nak masukkan hujan, so hujan, dan color atau background lah. Kita nak gambar tu mood dia ada color atau background, so kita masukkan color lah. Kemudian kita masuk scene description, pemandu bas. Kita punya karakter ni nama dia pemandu bas kan, driver bas, sorry. Dan panel reference ni, kalau ada panel reference yang kita nak panggil lah dalam episod tu, sebab dia mana aksi sebelum tu kan, so kita reference sebelum tu, so maknanya dia akan ambil location kat situ juga contohnya, ataupun dalam situasi tu dengan angle yang mungkin yang berbeza kita nak. Ini adalah dia punya maklumat, dan kita boleh create image. So sistem akan create image berdasarkan pada pilihan kita tadi lah, karakter, environment, dia punya dialog. Sistem akan generate. Setiap generate tu ada cost lah. Anda tak subscribe bulanan, tapi setiap gambar yang generate AI akan ada costnya. So ini adalah tadi yang saya dah pilih tadi, nampak driver bus, kemudian dia panggil penumpang dalam keadaan hujan. So AI akan create benda ni. So kita boleh back. So tengok sini, dia dah ada karakter kat situ. So kalau kita pergi ke Canva Studio, untuk kita masukkan balik image tadi yang kita upload daripada, kita buat daripada AI tadi, kita buat image yang kita upload tadi. So kita nampak AI kita lah. Dan dalam Canva ni kita boleh manipulate image untuk sesuai susunan semula. So ini adalah image yang pertama. Kita boleh buat border, kita boleh zoom in untuk gerakkan. Kita boleh resize, pastikan ia betul-betul ikut size gambar tu lah. Ini adalah contoh satu dah kita dah buat. Kita boleh teruskan dengan scene kedua. Primer sama. Hakim. Kita boleh merujuk ke gambar yang pertama tadi, kemudian Hakim, lepas contoh kita buat ini. Kalau error macam ni menunjukkan coin dah tak cukup, kena beli coin lagi lah.
So kita boleh generate image kedua. So kita tengok gambar image kedua ni ada silap sikit, environment. Kita kena tukar environment dia tadi dekat sawit. Dah Hakim ni shop apa. Okay. Kita generate balik. Okay, so ini adalah scene di Kelab Sawit. Hakim kejar bas, kan? So bas dah berlalu lah. So kita balik ke panel. So kita akan nampak dah, kita dah ada dua panel. Okay, halaman utama dua panel. Okay, ni ada driver bas ni, dia panggil orang naik. Dan ini Hakim ketinggal bas. So kalau kita pergi kat Canva Studio, sebab tadi ada ni, ada upload gambar, so kita kena buang dulu. Dan kita nampak okay. So kita boleh gerak-gerakkan ni, jadi bagi bawah sikit, kalau tak siap lagi kan. So yang ni kita jadikan dua panel je, 4. Okay, so inilah contoh. So adalah contoh yang telah dibuat. Okay, katalah kita tak nak banyak, kita nak satu page tu 2 panel saja. So kita padam saja panel yang lain supaya kita dapat 2 panel saja. Okay, kita nak 2 panel tu page tu. Okay, masuk Canva, ada 2 panel. So kita boleh ubah lah layout dia. Katalah kita nak bawah atas. Dan kita tak nak border. So inilah. So kita boleh juga kalau nak buat masking gambar. Contohnya kita nak buat bentuk bulat, kita masking. So gambar ada bentuk bulat. Dan kita double klik, gerakkan. Dan kata kita nak masking bentuk inilah. Mask. So dapat bentuk macam ni lah. Double klik, kita boleh gerakkan ke kesesuaian. Okay, kalau nak buang masking balik, kita delete saja, delete masking. So dia kembali ke gambar asal. So bila telah siap satu page,
kita boleh export ke dalam bentuk PNG, okay, ataupun kita boleh export ke dalam PDF. So bila kita dah export, kita boleh tengok hasilnya. So ini adalah gambar dalam bentuk PNG. Kita boleh manipulate, kita boleh ubah lagi dalam dalam Photoshop, dalam Illustrator atau apa-apa software, ataupun mungkin kalau untuk publishing selalu PDF. Kita boleh ubah PDF ni dalam software yang kita nak guna lah. Contohnya kalau yang ni kita boleh buka saya tak ada Illustrator, saya pakai Inkscape, so saya boleh manipulate dekat sikit lah, ubah. Okay, kepada yang biasa dah guna tu. Okay, itu saja tutorial untuk buat komik daripada menggunakan comicstudio.com. comicstudio.com, anda boleh ke laman web comicstudio.com dan cuba menggunakan aplikasi ini. Untuk permulaan, setiap pendaftaran akan dapat 3 koin, 3 CC koin, dia akan dimasukkan dalam akaun dah terus. Bye. Assalamualaikum.